Salam sejahtera, info bola sepak. Saya sangat teruja bertemu pemain pada kem latihan pusat kali ini. Kita mahu memastikan persiapan pasukan berjalan lancar untuk memberikan aksi terbaik menentang Nepal. Saya mahu membina pasukan kebangsaan yang dapat membanggakan rakyat Malaysia. Jadi, saya memilih barisan pemain-pemain terbaik, terus bekerja keras dan kekal merendah diri. Kita perlu muncul juara kumpulan F untuk layak ke Piala Asia 2027 dan kita harus menterjemahkan segala usaha di atas padang. Doakan kejayaan buat skuad Harimau Malaya.